aciu sahaja dia sudah terkencing betul. You kena urut dekat perut lah. Okey. So untuk siapa yang semberit, untuk siapa yang selalu tahan kencing, selalu kencing-kencing kerap, untuk yang wanita selepas bersalin ada masalah aciu sahaja dia sudah terkencing betul tak? So sini adalah pusat. Pusat bawah you letakkan 4 jari, sini ada point. So you boleh sapu minyak dan you buatkan ikut arah jam. Tekan ikut arah jam. Tekan. Lepas tu you gosok. Gosok. Tekan pusing. Tekan pusing. Urangkan 20 kali. Lepas tu you gosok. Gosok. Gosok sampai dia panas. Sebab dekat bahagian sini, kalau you berkumpul dengan angin-angin jahat dekat sini, dia akan terkepit dekat kita punya bunti kencing. So lama-lama you akan terkencing. Kalau rasa video ini banyak membantu, tolong save dan share video ini dulu.